Bayangkan kita pergi ke kedai emas untuk menjual atau untuk membeli emas. Dan kita dapat lihat harga yang ditawarkan berdasarkan 1 gram emas. So, bagaimanakah harga emas semasa ini dikira? Okey. Sebab apa? Sebab harga emas semasa dia berubah-ubah. Okey. Kalau kita datang hari ini, harga dia lain per gram. Kalau datang besok, harga jadi lain. Okey. Seterusnya, memang ramai ejen-ejen pelaburan emas ataupun ejen-ejen penjual emas, okey, mencadangkan untuk membeli emas. Beberapa minggu yang lalu pun, yang sebelum perang berlangsung, ada juga ejen-ejen yang promote cakap belilah emas, nak perang ni harga emas mesti melonjak naik. Tetapi berdasarkan chart pattern pergerakan harga emas semasa, di situ dapat dilihat sebenarnya harga emas ni dah bergerak terlalu jauh, okey, dan tidak membuat pullback ataupun berehat, okey. So untuk membuat pelaburan atau membeli emas, seeloknya kita beli semasa harga diskaun, okey. So apakah potensi hala tuju harga emas dan bagaimanakah untuk melihat gerakan harga emas, okey. Untuk video ini juga saya akan kongsikan bagaimana untuk mengira harga emas semasa, okey. So, semoga sedikit sebanyak video ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menontonnya. Sekadar perkongsian info dan teori semata-mata. Okey. Okey, pertama sekali untuk melihat pergerakan harga emas, kita boleh buka chart di tradingview.com. Okey. And then kita search SAU USD. Okey, so boleh pilih mana-mana. Contoh kita ambil yang ini. Okey, dia lebih kurang sama je harga dia. Macam ni. Kalau kita guna chart yang ni dia 4578. Kalau kita tengok chart yang lebih kurang lah 4578 juga lebih kurang Okay, so boleh pilih mana-mana. Saya ambil yang ni lah. Okay, so harga emas semasa video ini dibuat adalah di sekitar 4575. Okay, US dollar per ounce. Okay, pada 11 Mac 2026 yang lalu, saya ada publish satu video yang bertajuk Review dan Analisis Chart Gold. Kemanakah potensi hala tuju yang seterusnya? Okay. Masa saya share analisis ni, dia dalam pattern consolidation. Belum ada arah tuju ke mana dia nak pergi. Sama ada ke atas atau ke bawah. Okay. Ini adalah chart pada 11 Mac. Kalau dia ke atas, dia akan cari target di kotak merah. Tapi kalau dia junam, dia akan cari target di kotak hijau. Iaitu di aras 3,893 hingga 3,723 dolar per ounce. Okay. So pada hari ini, 20 Mac 2026, dia dah bocor ke bawah. So potensi hala tuju dia adalah di bawah ni lah. Okay. Kotak yang berwarna hijau. Adakah dia boleh sampai ke situ? So macam mana nak kira harga emas semasa berdasarkan chart gold spot ni? Okay. So untuk timbangan emas ni dia guna ounce. Okay. Tapi bukan nilai ounce yang biasa digunakan untuk timbang tepung buat kek tu. Okay. Tapi untuk berat emas ni dia guna troy ounce. Okay. Troy ounce ialah unit ukuran berat yang digunakan khas untuk logam berharga seperti gold, silver, platinum dan palladium. Okay. Dan nilai untuk satu troy ounce adalah bersamaan dengan 31.1035 gram. Okay. Kalau yang ounce biasa timbangan berat tepung tu, dia 28.3495 gram. Okay. So troy ounce ni dia lebih berat, kira-kira 9.7% daripada ounce biasa. Okay. So harga gold spot per US dollar ni, okay, contohnya sekarang 4604. Ini adalah harga 4604 US dollar per ounce. Okay. So 1 ounce bersamaan dengan harga ni. So macam mana kita nak convert ke gram dan kepada ringgit Malaysia? So contoh kita ambil 4602. So kita pergi convert kepada RM dulu. 4602. So 18,019. Okay. Okay, buka kalkulator. So 18,019 kita bahagikan dengan 31.1035.
So dapatlah 579.32 RM 579.32 untuk 1 gram emas. So untuk kita cross check betul tak harga yang kita kira tadi dengan harga emas semasa. Okey. So kita boleh tengok di website Public Gold. Okey. So di website Public Gold ni untuk 20 Mac 2026, harga 1 gram emas adalah RM629. Kita kira tadi 579.32. Kenapa ada perbezaan di antara harga spot dan juga harga yang dijual? Okay. So harga yang ditawarkan di kedai emas biasanya lebih tinggi. Kerana premium kedai, kos pembuatan dan spread dealer. So biasanya pertambahan 5% hingga 15% daripada harga spot. Okay. So kita punya harga spot tadi 579. Katakan kita assume dia ambil 8.5%. So darab 1.085. So bersamaan 628.57. So anggaplah. So daripada formula kiraan tadi, kita dah boleh kira. Kalau dia terus turun ke aras target kita ni, berapakah jangkaan harga semasa emas ketika itu? Okay. Okay, so harga gold spot ni adalah untuk emas 999. Okay. So kalau dia sambung turun ke arah sini lah lebih kurang 3893, 3723. Kita ambil 3750 lah lebih kurang 3750. Dengan mengandaikan masa dia jatuh ke arah situ, conversion rate US dollar dengan RM, nilai dia samalah 392. Okay. Tapi biasanya kalau gold jatuh, US dollar naik kan. So tengoklah conversion semasa harga sampai ke arah target kita ni. So buat masa ni kita guna conversion RM392 per 1 US dollar. So dapat 14,683 kan. So 14,863.12. Okay. Bahagi 31.1035. So harga 477 untuk spot per gram. Okay. Contoh tadi 8.5% markup. So kita darab 0.85. So harga 518. Kalau dia sambung turun ke bawah. Sekarang 629. 629 tolak 518. So penurunan sebanyak RM111 per gram. Okay. So mana-mana yang beli emas masa harga 700, masa harga ke atas-atas ni 690, 700 tu memang agak kemurungan sikit lah. Sebab apa? Sebab beli emas di puncak. Okay. So dengan membuat analisis nikel ni, sebenarnya kita boleh beli harga emas pada harga diskaun. Okay. And then kalau beli dekat puncak lebih kurang harga 700, lepas tu nak jual. So contohnya beli dekat area puncak ni lah. Berapa harga tu? 5419. 5419. 21,218.09 bahagi 31.1035 kali 1.085. So harga belian di puncak tu adalah sebanyak RM780 per gram. Bila tu? 2 Mac. Tak sampai sebulan dia dah turun 629. Dah lebih RM100 per gram. Dia punya diskaun. So bila kita nak jual emas yang dah berada di tangan kita tu, so macam mana kedai emas menentukan harga belian emas dari pelanggan? Sama juga dia rujuk harga emas dunia, itu spot price. Macam tadi tukar gram kepada RM, kira keturunan, and then tolak margin kedai dan faktor lain yang mempengaruhi. So perbezaan harga beli dan jual emas di kedai boleh jadi dalam 10 hingga 25%. Sebab tu emas lebih sesuai untuk pelaburan jangka panjang. So apa itu tolak margin kedai? Dia tolak margin kedai adalah untuk kos lebur emas, kos operasi, risiko harga kedai dan keuntungan kedai. Dan faktor lain yang mempengaruhi harga adalah keadaan barang, sama ada rosak atau baik, jenis emas, sama ada perhiasan ataupun gold bar,
jenama emas dan juga berat sebenar selepas tolak batu atau aksesori. So bila kita dah beli di puncak harga 740, nak jual dekat sini, okay, 629, okay. And then kita tahu dia punya drop harga katakanlah 10%. So 629 kali 0.9. So kalau kita nak jual 566 per gram, okay, 740 tolak 566, dekat 200 1 gram. Susut nilai sebanyak lebih kurang RM194 per gram. Sebab tu jadilah pengguna dan pelabur bijak kena faham tentang pergerakan cat gold. Okay. So kalau nak membuat pelaburan emas, seeloknya belilah semasa harga diskaun, bukanlah semasa harga di puncak. Okay. So memang kalau kita tengok cat gold ni, memang harga emas ni dia memang bergerak naik dari bawah sampai ke atas. Sebab itu ramai yang cakap simpanlah emas, tak rugi. Tapi kalau nak simpan emas pun, seeloknya belilah semasa harga tengah diskaun. Okay. Kita ambil contoh sebelum ni lah, masa tahun 2000. Tahun 2000 dia buat puncak. Kita ambil contoh kat sini lah, puncak dia. Kalau beli dekat sini, tahun 2000, dia breakout tahun 2024. So 4 tahun tu memang tak ke mana lah kita punya pelaburan. Selama 4 tahun tu baru dia bergerak naik, daripada 2000 pergi ke 5000. Okay. So kalau kita beli dekat bawah ni lebih untung lah. So begitulah secara teorinya bagaimanakah untuk mengira harga emas masa ni. Okay. So alang-alang tu mari kita tengok dia punya potensi pergerakan hala tuju chart. Okay. Okay, kalau kita letak indikator moving average dan juga RSI, kita boleh nampak lah dekat area sini dan di sini pada hujung Januari tu memang harga sangat di puncak. So memang dia drop ke bawah, lepas tu dia pull back naik, dan dia sambung junam ke bawah. Buat masa ni dia dah bocor moving average 50 dan 100. Okay. Kalau dia nak sambung junam, dia akan cari 200 lebih kurang. So kalau moving average 200 tu ke area mana? Ke area 4219. So kalau kita tengok weekly chart, chart mingguan pun kita boleh nampak ada potensi untuk dia sambung turun ke bawah lah. Sama ada di level 4048, 3489 dan 2900. Kalau 2900 tu sangat jauh lah. Memang menung lah siapa yang beli harga 700 ke puncak tu. Kalau dia turun ke 2900 ni, berapa je tinggal 2900 11,354,95 bahagi 31.1035 kali 1.085. Tinggal 396. Dia punya susut nilai hampir 50%. Kemungkinan dia sampai sini lah 4078 ataupun 3519. Jauh sangat kalau nak pergi 2900 ni. Memang sangat diskaun lah masa tu Okay, tengok monthly chart pun sama lah. Dia dah buat candle engulfing ni dark cloud cover. Lepas tu dia punya RSI pun sangat tinggi sebelum ni 96%. Bila RSI sangat tinggi memang dia akan flashing lah. Memang akan flash ke bawah. So kalau tengok monthly chart, kemungkinan dia akan pergi level ni lah, lebih kurang lah dekat level yang kita kira ni 3893, 3723 dan 3878 dolar per ounce. So kemungkinan besar kalau dia nak turun, memang area situlah. So okay, terima kasih kerana menonton video tentang bagaimana untuk kira harga emas masa dan apakah jangkaan potensi hala tuju harga emas. Okay, terima kasih banyak kerana menonton dan jadilah pelabur yang bijak. Okay. Sekadar perkongsian info dan teori semata-mata. Untuk contoh bagaimana mengira harga emas masa dan jangkaan potensi hala tuju harga emas. Semenjak ni memang ramai yang recommend pasal pelaburan gold ataupun pelaburan emas. Merata pergi memang ada dia yang datang approach. So, ke manakah sebenarnya hala tuju gerakan gold buat masa ni?
Okay. So untuk perkongsian pada kali ini, saya akan cuba untuk review dan analisis chart gold. Okay. Ataupun chart emas untuk melihat manakah potensi hala tuju yang seterusnya. Sekadar perkongsian analisis peribadi semata-mata. Okay. Mari kita tengok chart gold. Ini chart CAU USD. So video ni dibuat pada 12 Mac 2026 pukul 12.30 tengah malam. So sekarang kalau tengok chart daily dia, dia dalam gerakan consolidation. Sedang berehat. Sebelum ni dia buat satu pullback yang besar. Lepas tu dia dalam consolidation lah. Okay. Belum ada kepastian dia punya hala tuju nak ke atas atau nak ke bawah. Aras critical dia adalah di aras 5,000. Kalau bocor aras 5,000 tu ada potensi secara teorinya akan turun ke bawah. Okay. So kalau dia nak naik, dia akan cari aras lebih kurang 6,200. Tapi kalau dia nak turun, dia akan turun cari aras 3,800. Okay, first kali tengok Fibonacci retracement. So kalau based on Fibonacci retracement, okay, dia dah reject aras 0.786. Dan sedang berlega di area 0.5 dan 0.618. Okay. So ngamlah area 5002 tu. Kalau bocor 5002 tu, maka gerakan dia akan sambung turun ke bawah. Seterusnya kita akan tengok kalau dia nak naik ke atas. Okay. Kalau dia nak naik atas, kalau dia nak sambung bullish ke atas. Sekarang ni memang di aras support. Okay. Di aras support iaitu di area Fibonacci 0.382 dan 0.5. Okay. So area support sekarang adalah di area 5066 dan 4909. So kalau dia dapat breakout aras 5446 tu, maka potensinya dia akan membuat gerakan bullish mencari area 5730, 6091, 6280 dan Fibonacci golden ratio di aras 6551. Itu kalau dia breakout ke atas. Sekarang dia memang tengah consolidate. So kita belum pasti dia nak ke mana. Tapi kalau dia dapat breakout ke atas, iaitu dengan breakout aras 5446, maka potensinya dia akan cari kotak merah ke atas tu sebagai aras target semasa. Okey, apa jadi kalau dia jatuh? Kalau dia nak jatuh, kalau dia nak jatuh ataupun dia nak bocor, dia kena bocor aras mula-mula dia kena bocor aras 5,000. Seterusnya dia kena bocor aras 4819. Kalau dia dapat bocor 4819 tu, maka dia punya gerakan adalah ke kotak berwarna hijau di area lebih kurang 3,800. Kalau dia nak deep, dia nak turun lagi deep, mungkin ke area 3,478. Banyak jugalah kalau dia nak jatuh. Okay. So seterusnya kita tengok indikator. Okay, first kali tengok indikator RSI. Based on indikator RSI ni, masa dia jatuh pullback sebelum ni, memang dah sangat overbought. Okay. Tapi dia turun dan dia bertahan di RSI 50. So setakat ni dia masih dalam gerakan bullish. Okay. Selagi dia tak bocor RSI 50. Okay, dekat mana RSI 50? RSI 50 adalah di garisan yang berwarna coklat tu. Okay, iaitu aras yang sini. Kita dapat lihat dia bertahan di atas RSI 50. So masih dalam gerakan bullish buat masa ini. Satu lagi kalau kita tambah indikator moving average. Okay. Kalau indikator moving average pun masih dalam gerakan bullish. So kalau dia nak jatuh, dia kena turun bawah 5,000 lah. Okay. Kalau tidak, dia akan buat gerakan bullish continuation ke atas. Okay, ini adalah chart weekly. Okay, kalau tengok chart weekly, dia dalam gerakan bearish divergent. So bila ada bearish divergent dan juga ada pin bar di situ, masih ada potensi untuk membuat gerakan menurun. So kalau tengok RSI weekly memang overbought lah. Last kita tengok monthly. Okay, monthly memang sangat-sangat strong momentum lah. Okay, dia punya gerakan adalah gerakan daripada persilangan ni terus naik ke atas. Daripada persilangan tu area 2,000. Dia terus pacak naik ke atas sampai 5,000. Cuma monthly dia sangat overbought lah. RSI punya peak 96 memang sangat overbought. Dan satu lagi dia punya chart pattern, kalau kita tengok macam ni, dia ada potensi untuk chart pattern parabolic curve. Okay. So boleh cari apakah yang dimaksudkan dengan parabolic curve chart pattern. Okay. Memang sangat strong dia punya EMA tertib tu. Okay. EMA tertib maksudnya kelima-lima EMA ni dalam gerakan yang sama, tidak bersilang langsung. So memang sangat strong punya gerakan ni.
So okey, begitulah serba sedikit review dan analisis chart gold. Ke manakah potensi hala tuju yang seterusnya. So buat masa ni dia tengah berehat ataupun tengah dalam fasa consolidate. So tengoklah nak ke mana Kalau dia breakout ke atas, dia akan cari zon kotak merah punya area. Kalau dia nak bocor ke bawah, maka dia akan cari zon kotak hijau. So semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Okay, sekadar perkongsian analisis peribadi. So kalau dia jatuh, maka harga emas kembali diskaun kan. So kalau ada join pelaburan emas masa ni dalam seminggu dua ni, kemurungan jugalah kan. Macam beli kat puncak pula kan. Tapi kalau sambung naik memang untunglah. Okay. Cuma masa ni dia dalam fasa bertenang kan. So tak tahu nak ke mana. So tengoklah dalam minggu ni atau minggu depan apakah gerakan yang seterusnya. Okay. So terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.